Seorang pemilik kereta jenis Perodua Myvi mengalami detik cemas apabila mendapati kenderaannya telah dipecah masuk hanya dalam tempoh kurang 5 minit selepas dia menyinggah sebentar di sebuah kedai serbaneka. Kejadian ini dilaporkan berlaku di sebuah kedai serbaneka di Bangi baru-baru ini. Difahamkan, pelaku terbabit menunggang motosikal jenis Yamaha Y suku dilihat mendatangi kereta wanita itu sejurus dia masuk ke dalam kedai dan segera membuka pintu pemandu sekaligus membawa lari beg pemilik kereta tersebut. Namun, wanita itu turut mengakui kejadian berlaku disebabkan kecuaian dirinya sendiri disebabkan tidak mengunci pintu kereta. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh tampil membantu siasatan dan berikut adalah video yang tular.